Hi guys, welcome back to my channel. Alright, so hari ni kita dekat Pavilion Bukit Jalil. Ada event One Piece Bazaar Grand Line. So sekarang ni kita tengah beratur nak main game. Game ni nama dia Dodol Asli Luffy. So kita kena kumpul 1, 2, 3, 4, 5, 6 chop untuk kita dapat hadiah. Apa hadiahnya aku pun tak tahu. Kejap lagi kita find out lah. So let's go. Man, apa jadi Man? Apa kalah tadi? Tak tahu. Rushing sangat kot. Oh ya. Okay, tak apa. Game next. Yo. So aku dah berjaya kumpulkan 2 chop. Aiman, 1 chop. Yeah. So sekarang ni kita nak main lemang sehangat Zoro. Dia kena imbang buluh kat pedang tu selama 10 second. So wish us luck lah. So dah dapat, ini dia punya hadiah, dapat 2. So kita tengok dalam ni ada apa Rasanya ni tanpa duit raya. Wah, Netflix. Oh ya, kita dapat. Wow.
Gambar dia lain-lain tu. Ni ada gambar ikan paus. Lepas tu ada gambar macam sungai. Ada 6. Dalam ni ada 6. Ya, cantik tu. Ui. Ni ada manisan viral drum island, iaitu cendol yang rupa je macam topper ni, tapi sekarang ni tengah puasa, so tak boleh nak belilah lagi. Kalau nak maybe lepas berbuka nanti boleh lah. Ni pun ada air balang dari seberang, ada 4 flavor. Okay, so ni dekat kurma import Yusof. Kurma import Yusof. Sekarang ni kita kena baling plastik kat dalam bakul. So aku dah menang dah, tapi saja nak main game blast lah. Ada air free geng. So dapat air guys, tapi masalahnya tak boleh minum lagi. Sekarang masih belum berbuka lagi, so kita terpaksa pegang je lah. Pegang je. So dah habis minum air ni, rasa dia so refreshing lah, sedap gila. Tapi masalahnya dapat satu je, tak cukup. So kat sini pukul kita makan settle lunch. Sekejap lagi sampai aku. Kita tunggu makanan lagi. Okay. Wow. Thank you. Yeah. Wah, dapat aiskrim chopper. Macam korang boleh nampak. Okay, comel tu. Ni nama dia cendol chopper. Kita rasalah. Kau rasa dia macam apa? Ais kepal campur cendol. Pandan ke? Pandan lah. Pandan. Ya. Dapat juga. Jadi tu dia nak restock lambat sikit lah. So gang, dah balik rumah. Inilah yang apa yang kita dapat. Ada dapat dodol, kurma. Ni macam keropok ikan. Ni dah boleh makan actually. Tak payah nak goreng dah sebab dia dah goreng. So and dapat 2 sampul raya weh. Sampul duit raya. Dalam ni ada satu ni ada 6 keping. So maknanya 12 keping lah kita dapat hari ni. One Piece, yeah. Get ready for season 2 One Piece Grand Line, yeah. So tadi macam kurang nampak kan, kurang jelas dia punya sampul macam mana. So inilah kejadian dia. Ada ikan paus ni, aku tak tahu nama dia apa. Ada 2 dapat. Lepas tu dapat ni sungai ni. And then last but not least, this one. Nampak karakter dia apa? Ada 5 karakter dekat tengah-tengah ni. Dekat dia macam cactus village
I guess. So itu je lah. Packaging dia pun actually lawa tau. Dia macam peti harta karun. Lawa lah kan. Gempak-gempak. Tak sia-sia. Memang worth it datang benda ni, datang event ni. One Piece Season 2. So guys, itu je lah kita punya video pada kali ni. Thank you guys so much for watching. Don't forget to subscribe, like this video, follow my IG and TikTok Mr. Handsome 12. Kita jumpa dalam video akan datang. Bye bye.